Okey. Apakah tindakan yang perlu anda untuk bermula? Okay, tindakan anda, okey, pertama sekali anda memerlukan kad debit atau kad kredit yang boleh digunakan untuk online banking. Okey, jika anda tidak tahu apa itu online banking, anda boleh pergi kepada kad kredit. Mula-mula sekali anda perlu apply untuk kad kredit atau kad debit. Lepas tu, jika anda tidak boleh, mungkin dengan keuangan anda, dengan slip gaji, anda tak boleh apply untuk kad kredit, anda minta kad debit. Kad debit ni maknanya anda kena masukkan duit dahulu, barulah anda boleh gunakan kad itu. Saya juga menggunakan kad debit kerana saya rasa kad debit ini lebih selamat. Kad kredit ini penggunaannya saya pun untuk sehari-hari memang saya tak galakkan guna, memang saya tak guna pun. Saya hanya menggunakan kad debit. Jadi saya memasukkan duit berapa, 1,000 ke 2,000 ke, cukup-cukup dalam kad debit itu, dan saya boleh gunakan untuk membeli, untuk membayar hosting, untuk membayar domain dan sebagainya. Okey. Dan anda apply. Sudah anda apply kepada kad debit atau kad kredit itu, anda meminta bank itu, saya nak gunakan untuk online banking. Jadi anda ingin membuat transaksi melalui internet. Okey. Apakah PayPal? Anda perlu daftar juga untuk PayPal. PayPal ini adalah orang tengah di antara penjual dan pembeli. Okey. Maknanya apabila seseorang itu, contoh anda nak beli satu produk, anda pun membuat pembayaran. Jadi PayPal akan memastikan anda membuat bayaran dan juga penjual itu menghantar barang mereka kepada anda. So sebab dalam internet ini memang berlaku penipuan, memang banyak sekali. Mungkin anda membeli hosting. Jadi PayPal ini akan memastikan anda boleh menggunakan hosting tersebut dan juga anda membayar untuk hosting itu. So memang PayPal ini saya memang gunakan, dan sememangnya saya memang galakkanlah anda menggunakan PayPal. Dan untuk pengetahuan anda, bank negara sekarang ini mengiktiraf PayPal, dan jika anda contohnya anda membuat jualan melalui PayPal dan mendapat duit, orang membayar dengan PayPal, kemudian anda ingin cashkan duit itu, anda boleh pergi ke mana-mana bank di Malaysia, anda boleh cashkan duit itu dengan PayPal. Memang sekarang ini sangat mudah kerana bank negara telah mengiktiraf PayPal dan anda tidak ada masalah sekali. Sebab sebelum ini jika internet marketer lain di Malaysia, mereka perlu membuka akaun di US, menghantar dan banyak caralah, banyak kerenah birokrasinya macam tu, macam ni. Tapi dengan sekarang ini memang sangat mudah. Okey. Yang ketiga, anda perlu mendaftar hosting. Saya akan terangkan dalam video seterusnya bagaimana untuk mendaftar hosting, memilih hosting yang lebih baik, bagaimana untuk memilih hosting lah, untuk memilih yang mana hosting, package hosting itu. Maknanya anda ingin memilih yang mana hosting yang anda inginkan. Terdapat banyak package. Jadi yang mana yang saya akan terangkan yang mana hosting yang anda perlu pilih. Okey, anda perlu mendaftar domain, yang mana domain yang manakah syarikat domain registrar yang berkualiti, yang stabil dan sebagainya. Okey, yang kelima, saya akan mengajak anda untuk mendaftar ClickBank. Okey, saya akan anda juga perlu mendaftar untuk Google AdSense. Okey. Okey, bersama-sama video ini saya berikan 2 e-book khas untuk anda secara percuma. Okey, e-book ini adalah panduan untuk mendaftar akaun PayPal dan ClickBank. Anda boleh jika anda melihat video ini dalam YouTube, anda perlu pergi ke duitblog.org, kemudian anda boleh mendownload e-book ini secara percuma. Bagaimana untuk mendaftar PayPal dan ClickBank, saya akan terangkan langkah secara terperinci, langkah satu demi satu, bagaimana untuk mendaftar PayPal dan bagaimana untuk mendaftar ClickBank. Dan juga selepas video seterusnya, saya akan memberikan banyak lagi e-book secara percuma untuk panduan untuk anda untuk membina sebuah blog
yang anda idam-idamkan yang mesra SEO dan semestinya dapat menjana pendapatan yang lumayan kepada anda. Okey. Okey, dalam video seterusnya saya akan terangkan langkah-langkah untuk mendaftar hosting dan domain, bagaimana langkah secara teratur dan bagaimana untuk mendapat diskaun untuk hosting. 20% diskaun. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Tunggu posting yang seterusnya, tunggu video yang seterusnya. Jumpa anda selepas ini dan terima kasih kerana datang ke kelas Duit Blog.